Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Halim Shah bin Muhammad Jaiz. Kumpulan kami akan membentangkan tentang isu dan cabaran penggunaan teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Hak cipta terpelihara. Okey, sedia maklum, hak cipta terpelihara merupakan hak eksklusif yang diperolehi undang-undang kepada pencipta ataupun penerima haknya untuk kawal pengeluaran semula atau pelbagai bentuk penggunaan hasil ciptaan berkenaan bagi sesuatu tempoh. Okey, seterusnya, hak cipta adalah berdasarkan premis bahawa pencipta mempunyai hak keupayaan terhadap ciptaan mereka sendiri. Okey, seterusnya terdapat 4 undang-undang hak intelek. Antaranya undang-undang hak cipta, kawal ketulisan kerja seseorang. Yang kedua, undang-undang paten, kawal penemuan baru dan berguna dan juga proses penemuan. Okey, yang ketiga, undang-undang tanda perdagangan. Ianya kawal perkataan, nama, simbol yang digunakan oleh pengusaha yang terlibat dalam pembuatan untuk mengenal pasti produk perkhidmatan mereka. Dan terakhir, undang-undang rahsia perdagangan. Ia mengawal maklumat penting yang tidak diketahui umum tetapi dirahsiakan oleh empunya. Okey, kita pergi kepada cara untuk memperolehi bahan-bahan untuk pembangunan perisian multimedia tanpa melanggar undang-undang hak cipta. Ianya termasuk mendapatkan hak untuk menggunakan bahan-bahan yang telah mempunyai hak cipta. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang tidak mempunyai status hak cipta yang tepat atau public dominant material. Yang ketiga, membina atau mencipta bahan itu sendiri. Yang keempat, mendapatkan kontrak atau perjanjian untuk menggunakan bahan asal. Okey, kita pergi kepada undang-undang cyber. Undang-undang cyber menerangkan mengenai isu-isu dan undang-undang berkenaan dengan penggunaan teknologi maklumat antara rangkaian. Seterusnya, antara topik yang berkaitan dengan undang-undang cyber adalah hak cipta, privasi dan kebebasan bersuara. Okey, kerajaan Malaysia telah menggubar 5 undang-undang cyber khususnya untuk menghalang aktiviti jenayah cyber dari berluasa di Malaysia. Ianya antara 1. Akta Komunikasi dan Multimedia 1982. Yang kedua, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1983. Yang ketiga, Akta Tandatangan Digital 1974. Dan yang keempat, Akta Jenayah Komputer 1975. Dan terakhir, Akta Teleperubatan 1997. Okey, kita pergi kepada plagiat. Plagiarism adalah berasaskan kepada perkataan Latin iaitu plagiarius yang membawa maksud sebagai penculik atau perompak. Okey, menurut Azizi Yahya, Syahrin Hashim, Jamaluddin Ramli, Yusuf Bun, Abdul Rahim Hamdan 2006, plagiarism didefinisikan sebagai mencuri idea seseorang atau laporan yang ditulis tanpa memberi sebarang penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan yang diberikan oleh orang itu adalah mencuri hak orang lain. Okey, kita lihat kepada faktor yang mempengaruhi plagiarism melalui penggunaan 5. Okey, kita ada 5. Yang pertama, ketidaksedaran. Okey, individu mungkin tidak sedar bahawa menyalin maklumat dari internet tanpa memberi kredit yang sepatutnya adalah satu bentuk plagiarism. Okey, yang kedua, sikap peribadi. Contohnya macam sifat malas, tidak jujur atau ingin mendapatkan hasil dengan cara mudah. Sebagai mendorong seseorang untuk melakukan plagiarism lah.
Okey, yang ketiga, kemudahan internet. Okey, akses yang mudah dan cepat kepada maklumat di internet menjadikan proses menyalin maklumat sangat orang kata senang dilakukan tanpa perlu usaha sendiri. Okey, seterusnya ketidakyakinan diri. Okey, murid atau penulis yang tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri mungkin akan memilih untuk menyalin kerja orang lain sebagai bagi memastikan hasil kerja mereka kelihatan berkualiti. Okey, seterusnya tekanan. Tekanan dari tarikh lahir, mungkin beban kerja yang banyak atau keinginan untuk mendapatkan markah tinggi mendorong seseorang itu melakukan plagiarism sebagai jalan mudahlah untuk menyelesaikan tugasan mereka. Okey, kita mula dengan kerahsiaan. Dalam dunia teknologi, kerahsiaan ni maksudnya kita kena jaga dan simpan rahsia maklumat. Tak kiralah maklumat tu dalam bentuk tulisan, suara, gambar atau alat macam plan, peta, lukisan dan sebagainya. Kalau maklumat tu bocor, boleh jadi masalah. Terutama bila melibatkan hak peribadi macam data kewangan, alamat rumah atau maklumat kesihatan. Bayangkan kalau maklumat tu jatuh ke tangan orang yang salah, boleh disalahguna untuk kepentingan diri sendiri. Jadi, bila kita guna komputer atau mana-mana alat komunikasi, kita kena pastikan data peribadi kita selamat. Jangan sesuka hati kongsi maklumat penting, lebih-lebih lagi di internet. Seterusnya, kita tengok tentang keselamatan. Dekat sekolah, memang jadi tanggungjawab pentadbir untuk pastikan suasana belajar tu selamat. Bukan je dari segi persekitaran, tapi juga dari segi penggunaan teknologi. Dalam maklumat komputer, contohnya, kita kena jaga keselamatan diri dan peralatan. Jangan main cocok wayar sana sini sebab boleh kena renjatan elektrik. Selain tu, data dalam komputer pun kena jaga elok-elok. Pastikan ada salinan simpanan macam dalam hard disk atau storage lain. Just in case data asal rosak atau hilang. Pendek kata, keselamatan ni bukan je fizikal, tapi juga digital. Slide seterusnya, penyebar maklumat. Dalam zaman sekarang ni, semua boleh jadi penyebar maklumat. Especially bila kita guna media sosial, Google Classroom atau Microsoft Teams. Tapi, bila kita berkongsi maklumat, kita kena bertanggungjawab. Jadi, ada 3 benda yang penting kita kena jaga. Yang pertama, data peribadi. Contohnya, nama, IC, info kesihatan atau keputusan peperiksaan. Semua ni kena lindungi. Jangan bagi bocor. Yang kedua pula, elakkan akses tanpa kebenaran. Kalau sistem pembelajaran kita tak dikawal dengan baik, orang luar boleh masuk dan ganggu kelas online. Yang ketiga pula, hati-hati dengan ancaman cyber. Macam email tipu, perisian jahat dan ransomware. Virus-virus lah sebagainya. Ini semua boleh rosakkan sistem atau curi maklumat kita. Jadi, sebagai pengguna yang bijak, kita kena bijak dan berhati-hati. Jangan kongsi sebarangan dan sentiasa fikir 2 kali sebelum klik. Jadi, kesimpulannya, bila kita guna teknologi, kita bukan sahaja perlu pandai guna, tapi juga bertanggungjawab. Jaga kerahsiaan, pastikan keselamatan dan fikir sebelum sebarkan apa-apa maklumat. Guna teknologi dengan bijak. Okey? Okey, seterusnya adalah cabaran dalam mengintegrasikan teknologi. Jadi, kami telah menyenaraikan 3 cabaran utama dalam mengintegrasikan teknologi. Yang pertamanya adalah sokongan organisasi. Organisasi yang paling utama dalam memainkan peranan ini adalah Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana di peringkat kementerian telah disediakan kursus dalam perkhidmatan bestari yang mana dapat mendedahkan dan menerangkan kepada guru-guru yang terpilih agar mempunyai kemahiran, pengetahuan dan teknik berkaitan teknologi. Jadi tujuan kursus ini dianjurkan kepada guru-guru terpilih adalah supaya dapat memandu dan memberi galakan kepada guru-guru lain supaya mahir dalam aplikasi teknologi dalam pendidikan memandangkan pembangunan sekolah bestari.
Sekolah Bestari ini pula memfokuskan kepada 6 komponen, iaitu pengajaran dan pembelajaran, iaitu PDP, sistem pengurusan sekolah bestari, polisi, sumber manusia, kemahiran dan sikap, teknologi dan proses. Jadi kesediaan daripada pihak kementerian ni telah menyediakan khusus untuk guru-guru terpilih, dan guru-guru terpilih ni akan membantu guru-guru lain dalam mengaplikasikan teknologi dalam pendidikan. Okey, yang keduanya adalah kesediaan guru itu sendiri, yang mana setelah di peringkat kementerian telah sediakan khusus, jadi guru-guru terpilih ni perlu membantu dan memandu guru-guru yang lain yang di sekolah masing-masing lah, rakan-rakan. Jadi guru-guru muda ni perlu mempunyai sikap positif atau mesra dengan teknologi, berbanding guru-guru yang kita panggil guru lama yang agak kita panggil traditional, tidak hanya berpandukan chalk and talk kan. Jadi cabaran dalam kesediaan guru ni adalah dari segi guru-guru lama yang enggan lah, bukan enggan juga, agak lambat untuk berubah ke arah pengintegrasian teknologi di sekolah, berbanding guru-guru baru. Guru-guru muda ni lebih mesra dengan teknologi, lebih mengetahui penggunaan teknologi lah, dan mengetahui trend semasa lah. Okey, yang ketiga, seterusnya adalah guru tidak memahami bagaimana hendak menggabungkan kemahiran komputer dengan pengajaran di kelas. Jadi untuk pendekatan sesi PDP sekarang lebih kepada penggunaan teknologi yang sangat membantu guru lah. Menurut pendapat saya sangat membantu guru dalam memberi sesi PDP yang efektif dan interaktif lah. Jadi yang guru yang kurang memahami ni adalah biasanya adalah daripada kalangan guru-guru lama lah. Guru-guru baru bukan menjadi satu masalah lah, bukan menjadi satu masalah untuk mahir dalam teknologi. Okey, yang ketiga adalah kesediaan murid itu sendiri. Jadi demi generasi, seiring dengan perubahan zaman, jadi generasi sekarang, murid-murid sekarang lebih orang kata lebih mahir menggunakan teknologi berbanding saya sendirilah yang agak kurang mahir. Bukan kurang mahir tapi tidak lebih pro daripada murid-murid sekarang. Murid sekarang lebih pro daripada kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedia ada. Jadi kesediaan murid ni, dari segi kesediaan murid ni, faktor dia adalah paling utama lah, memain peranan. Faktor paling utama adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi murid ni berkaitan dengan latar belakang keluarga, yang mana kita boleh katakan golongan berkemampuan dan tidak berkemampuan. Seperti contoh, golongan yang tidak berkemampuan ni dia terhadlah akses kepada gadget-gadget, mungkin mak ayah sahaja yang ada telefon pintar, jadi perlu bergila-gila lah untuk menggunakan peranti tersebut. Dari segi murid sekolah pedalaman pula, akses kepada internet yang stabil lah, jadi ini menyebabkan murid-murid ni suka untuk ikuti pembelajaran, contohnya dalam talian lah. Okey, keduanya adalah kemahiran digital asas. Yang ni juga berkaitan dengan ekonomi murid, ekonomi keluarga murid, di mana murid-murid yang tidak yang kurang berkemampuan ni, sebab akses peranti terhad, jadi mereka agak tidak sentiasa menggunakan teknologi tu. Jadi kemahiran mereka dalam menggunakan digital ni agak terhad lah. Yang ketiga adalah sikap terhadap teknologi itu sendiri. Yang ni berkaitan kepada perbezaan pembelajaran murid lah, iaitu kepelbagaian kecerdasan kan. Kepelbagaian kecerdasan yang mana kalau murid yang sentiasa dengan gadget ni, dia lebih mahir dengan menggunakan aplikasi yang sedia ada, dia lebih tahu dengan trend-trend terkini. Di mana
Kalau kita dapat kita lihat, saya sendiri dapat lihat berdasarkan pemerhatian saya, murid-murid yang hyperaktif ni dia kurang dengan penggunaan teknologi ni lah. Jadi menyebabkan mereka cepat rasa bosan. Sebab murid-murid yang hyperaktif ni dia lebih suka kepada aktiviti fizikal, kan. Okey, itu adalah cabaran dalam mengintegrasikan teknologi. Okey, seterusnya kita pergi ke cabaran teknologi untuk murid. Jadi yang pertamanya adalah berlainan kebolehan akademik. Yang ni kita kaitkan tadi dengan kepelbagaian kecerdasan dan gaya pembelajaran terbeza, yang mana tidak semua murid dapat mengikuti pembelajaran digital pada tahap yang sama. Ada yang cepat faham, ada yang memerlukan bimbingan berterusan. Okey, yang kedua adalah murid berkeperluan khas, iaitu MBK. Jadi murid MBK ni dia memerlukan alat bantu khas yang tersendiri berdasarkan mereka punya kemampuan lah, yang dapat membantu mereka agar tidak terpinggir dalam pembelajaran. Okey. Jadi kesimpulannya, penggunaan teknologi ni dalam pendidikan sangat bermanfaat, namun perlu diurus dengan teliti, terutama dari segi keselamatan dan penyebaran maklumat. Langkah-langkah pencegahan dan kesedaran digital penting bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berlangsung secara selamat, berkesan dan inklusif. Jadi penggunaan teknologi ni adalah penting bagi guru. Di samping peredaran zaman sekarang lebih tertumpu kepada teknologi, kan. Teknologi yang mana guru perlu mengintegrasikan teknologi ini dalam pendidikan, dan mengatur strategi pembelajaran dan pengajaran yang berkesan lah. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.